Kini kenangan untuk pelajar-pelajar Malaysia yang pernah belajar di bumi Syria ini. La Malaysia. Alhamdulillah, hari terakhir di bumi Syam, malah kami sudah berada di Departure Hall. Ini namanya Jami' Mansur, tempat kami solat ketika kami belajar dulu di sini. Dan di sini tempat mengajarnya Syekh Abdul Halim. Yang saya ingat kenangan babak ajar lah. Kalau kita duduk di belakang banyak masjid ni ada tiang-tiang tertentu. Kalau kita sandar di tiang itu, insya-Allah duduk selepas subuh berzikir, orang akan masuk ke dalam poket kita duit 200 lira, 500 lira. Dan itu rezeki belajar-belajar tulabul ilm di bumi Syam ini. Alhamdulillah, kita nak jumpa Syekh Abdul Halim, insya-Allah. Waalaikumsalam. Ini kenangan untuk pelajar-pelajar Malaysia yang pernah belajar di bumi Syria ini. Di belakang kita adalah Jami' Zaid bin Thabit. Dan kalau nampak Jami' Zaid bin Thabit ni, maksudnya di sebelah kanan kita adalah permulaan Suq Sarujah, tempat kalian membeli sayap-sayap, tempat kalian membeli leher-leher ayam dan juga rangka-rangka untuk dimakan pada zaman student. Dan Alhamdulillah, hari ini student kita pun masih lagi membeli di tempat yang sama. Jom kita tengok apa yang ada di suq ini. Lebih kurang sama macam suq-suq yang lain kita pergi sebelum ni, bab Srija dan sebagainya. Tapi tak apalah, demi mengimbau kenangan mereka yang pernah belajar di sini, kita tunjukkan kepada kalian berterusan, insya-Allah. Hello, welcome. How are you? Nawar. Fil. Ini ada, ni nama dia flap. Oh, 10,000. Halo. Mungkin jarang orang nampak. Ini nama dia khas tanah. Chestnut dimakan pada waktu sejuk, dicampakkan di atas sarang atau api dan dia akan merekah. Kita makan dalam dia, lemak-lemak. Jom. لا ماليزيا مش هذا ماليزيا. نعم. صبري قديش يعني واحد؟ هذا الواحد بيطلع كيلو. قديش يعني؟ معناها 20 هذا. هذا احسن. اسلموا. كنت تيجي قبل ولا هاي اول مره؟ لا قبل. Malam ni kami keluar dalam ayam seakan KFC yang terkenal di bumi Syria ni, nama dia ayam Zain Lil Farouche. Tapi kami jalan-jalan tersesat masuk ke dalam pasar Bab Sarujah. Kita jalanlah lalang tengok dan tunjukkan kepada kalian apa yang ada di sini, macam-macam semuanya. Ini ada terkenal dengan jeruk. Semua bentuk jeruk, semua jenis jeruk dijerukkan, semua binatang, semua haiwan, semua buah-buah semua dijerukkan. Allah. Pelbagai jenis zaitun. Tunjuk tu. Pelbagai jenis keju. Keju ni biasa dia orang guna untuk breakfast lah. Makan breakfast atau makan malam. Kubis. Oh, balah. Yang ada balah. balah. Biasa macam biasa masuk lah pasar ni.
Dia tembus ke mana? Ingat? Keluar dia belah sana. Pelbagai jenis beras. Beras Spain, beras basmati. Ni jual daging, game. Jom, sate. Ni lagi zaitun. Oh, tahu tak ni apa? Ni nama dia waraq inap. Dia buat bungkus dengan nasi. ايش هذا يا عمو؟ ملوخية. Ni mulukhiyah. Daun ni biasa hari pertama Ramadan buka puasa dia akan masak mulukhiyah untuk mendoakan supaya Ramadan tu dia jadi hijau dan penuh dengan keberkatan. Ni roti bakery. Alhamdulillah kita dah keluar daripada kesesatan yang tak berapa nak nyata dan kita dah jumpa destinasi kita, Zain Farouj. Ayam Zain yang lebih kurang sama macam KFC tetapi alhamdulillah hanya ada di bumi Syria, wallahu alam. Jom kita nak tunjukkan kepada kalian makanan kegemaran pelajar-pelajar Malaysia di bumi Syria. الحمص ذبحها ceria. Jom. Okey, selamat. Jom. Hai. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام، والحمد لله الذي من علينا بهذا النصر العظيم والفرج العظيم الذي هو فرج للدنيا وعيد للدنيا وعيد للمسلمين وغيرهم بزوال هؤلاء الطغاة الكفرة الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بالجنة ولا بالنار، انغمسوا في الكفر والطغيان.
وهذه فرحة ليست لأهل سوريا بل للعالم جميعا، وخاصة إخواننا الماليزيون الذين نحبهم من أعماق قلوبنا، وهم إخوة وأعزاء وأصدقاء وأهل، ونحبهم من صميم القلب، والحب متبادل إن شاء الله. ما يوجد في قلبنا يوجد في قلوبكم، وما يوجد في قلوبكم يوجد في قلوبنا. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يتمم هذا النصر على بقية بلدان المسلمين، وإن شاء الله كما أعطانا هذه المعجزة العظيمة سيعطينا المعجزة العظيمة في النصر على اليهود، والنصر على من دخل أراضي السودان، ومن دخل أراضي اليمن، ومن دخل أراضي الإسلام، والنصرة للإسلام. وكما قال ربنا: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن شاء الله النصر للمسلمين وللا إله إلا الله محمد رسول الله. ونسأل الله أن يثبتنا جميعا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يمنحنا جميعا العافية والسلامة، وأن يبارك بكم جميعا وبأولادكم وأهليكم وأحبابكم، وأن يجعل بلادكم أيضا وبلادنا منارة خير للعالم كله، وكل فرد منكم هو داعية إلى الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن نكون كأمثالكم في تقواكم وفي سلوككم وفي أخلاقكم، لأنكم متميزون عن بقية الناس خلقا وأدبا ودينا. Kiri kanan ni. Alhamdulillah, hari terakhir di Bumi Syam, malah kami sudah berada di Departure Hall di sempadan nasib, sempadan di antara Syria dan juga Jordan ini, dan kami akan meninggalkan Bumi Syria buat sementara waktu insya-Allah, dan kami akan kembali di sini sebagaimana disebutkan di sini, Darbus Salamah la tutawwilul ghaibah, dengan membawa makna semoga perjalanan kalian selamat dan jangan lama hilang daripada Bumi Syam. Syam, kami akan kembali insya-Allah.